Assalamualaikum guys. Sekarang kita berada di ST Rosyam Mat Senawang. Ada kedai baru yang bestnya kita akan try guys. Okey guys, ni nama kedai dia ialah TCM Murtabak. Okey, dia buka pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Alright. Okey guys, kedai ni baru buka. Tak perlu nak pergi Bukit Bintang nak beli yang beef roti ni. Kat Senawang pun ada, kat ST Rosyam Mat. Okey, tak perlu pergi jauh-jauh. Kedai ni doket dia berdepan dengan Cool Block. Lepas tu dekat dengan Hello Yogurt Okey, senang je. Okey guys, nampak tu dia goreng panas nampak. Oh, sedap ya, belum try lagi kan. Dia orang kata kat luar rangup padu. Okey guys, ni bau masak, bau goreng tadi. Okey, dalam dia nampak macam ni kan, crunchy je kan, tak tahu lagi. Dia kata buat macam rasa style Malaysia ni, rasa pedas sikit. Okey, kita akan try Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni dalam dia ni ayam ayam. Dalam dia ada bawang sikit kan. Okay, isi ayam dia semua. Lepas tu ada cili. Kita rasa dulu. Okay, boleh rasa dia okey, ngam. Tak rasa masin sangat. Okey, dalam dia masak. Berasap berasap. Berasap. Okey, right. Kita tengok daging pula okey, alright. Okey, ni dalam dia. Sama juga, ada bawang semua, ada cili dalam dia. Okey, macam roti bom dia punya kulit ni, roti ni. Okey, rasa sedap juga. Daging dia. Okey, nice. Boleh try. Boleh dapat kat Senawang, tak perlu pergi Bukit Bintang kan. Ni pun okey agak. Tak adalah berminyak sangat. Okey. Roti dia macam roti bom kan. Okey, rasa nice. Boleh datang ke ST Rosyam harga daging RM6 50 sen daging. Untuk ayam RM5 50 sen. Okey, nanti try lah kat ST Rosyam Senawang. TCM Murtabak, tapi bukan murtabak lah sebenarnya, beef roti. Okey, beef roti. Alright, nanti korang tengok lah, datang sini kat ST Rosyam Mat Senawang. Alright, see you next video. Bye.